Cuma taghlidh itu adalah istilah tebal khusus untuk lam. Okey. Kat mana kita nak tahu lam tu kena tebal? Ada student saya tanya saya, macam mana Ustaz lam dengan ra ni dia bersifat istifal, tapi kenapa ada keadaan dia perlu ditebalkan? Istifal ke isti'la sebenarnya? Okey, dengar sini tuan-puan. Okey, apa benda istifal isti'la ni? Ini dalam bab sifat huruf kita belajarlah huruf yang nipis, sifat yang asal huruf yang nipis istifal, sifat yang asal huruf tebal kita kata isti'la. Anda kena faham ada satu lagi sifat nama dia sifat yang mendatang. Okey, yang nipis kita panggil tarqiq, yang tebal kita panggil tafkhim. Cuba sebut tafkhim dan tarqiq. T-A-R-Q-I-Q. Tarqiq, bukan tahqiq. Tahqiq maksud dia lain. Okey. Huruf lam dan ra ni memang dalam Quran dia ada keadaan sifat asal dia adalah istifal. La lilu, okey, dan ri. Okey. La lilu dan ri. Okey, itu sifat asal dia adalah yang nipis. Okey, istifal. Tetapi apabila dia ada elemen-elemen yang tertentu datang kepada dia, maka dia akan datang sifat yang baru nama dia sifat mendatang iaitu tafkhim. Untuk lam selain daripada tafkhim juga kita boleh panggil taghlidh. Taghlidh dengan tafkhim adalah istilah yang sama merujuk kepada lam yang tebal. Cuma taghlidh itu adalah istilah tebal khusus untuk lam. Okey. Kat mana kita nak tahu lam tu kena tebal? Apabila dia duduk dalam lafaz jalalah. Allah. Tak boleh baca Allah. Tak boleh. Lam memang asal dia nipis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak apalah, kat sana tak apa. Dia tidaklah dosa. Tapi kalau nak sempurna, dia kena taghlidhkan lam. Tafkhimkan lam. Allah. Allah. Tinggikan pangkal lidah supaya bunyi dia tebal. Begitu juga dengan ra. Ra bila datang bari atas, ada kaitan dengan bari atas. Kalau dia mati, tengok sebelum dia ada bari atas. Kalau ra itu dia berbaris depan. Kalau dia mati, tengok sebelum dia ada baris depan. Maka ra itu kena baca dengan tebal. Quran. Furqan. Bukan Quran, bukan. Bukan Furqan, bukan. Fil ard. Allahu Akbar. Bar. Ra itu tebal. Bukan bar. Okey? Nak dapat bunyi yang tepat, mesti kena talaqi. Apapun tuan-puan, anda dengar ni baru tips sahaja untuk membezakan lahnul jali, lahnul khafi. Sebenarnya kokok mana pun kena mengaji, kena talaqi dengan guru lah. Okey, jangan bergantung hanya kepada video 2 minit, 3 minit ni saja. Tonton pun sambil lepak-lepak santai-santai. Ini bukan menuntut ilmu. Ini hanya pengetahuan general knowledge. Semua orang kena tahu. General knowledge, semua orang kena tahu. Yang ni. Nak faham mendalam memang kena mengaji. Okey, tak sure solat sah ke batal, kena mengaji fiqh. Tak sure kesalahan besar ke kesalahan kecil, kena mengaji tajwid. Kena belajar tuan-puan. Jangan pernah berhenti belajar. Menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Jangan kata, saya hanya pernah menuntut ilmu masa kecil-kecil dulu. Sekarang buat apa? Sekarang pergi cari guru. Guru lambak sekarang tuan-puan. Boleh mengaji online dah zaman 2025. Okey? So kalau anda rasa bermanfaat perkongsian saya ni, share video ini. Tekan semua button yang ada kat sini. InsyaAllah, jumpa saya dalam video yang lain. Assalamualaikum.